kata kepercayaan yang betul berkaitan dengan lembu hybrid. Dan saya fahamkan yang betul ni minat berkaitan lembu sado ni. Dulu minat ubi kayu, sekarang ni lembu sado. Dan semua saya rasa terkilan kerana menteri yang berkaitan tidak ada di depan kita. Timbalan menteri pun tidak wujud. Hilang entah ke mana. Dia pengusi dah, pengusi dah. Pengusi Tangkuasa ada. Pengusi itu sama kita dah. Dan dia minta saya buat. Terima kasih, Rasah. Kan beri ruang dan kesempatan dan satu fungsi yang cukup hebat betul. Boleh tekan setiap minggu buat mesyuarat. Ni dulu Terengganu, ubi kayu sekarang harga dah mahal tau. So kena ucap terima kasih lah kepada speaker. Terima kasih. Terima kasih speaker. Tak sebut terima kasih pun tadi. Sebutlah terima kasih. Terima kasih speaker. Dan saya berkata speaker, ubi kayu ni satu ubat untuk kanser. Terima kasih speaker. Okey, sama. Baik, penggalan jumpa. Silakan. Speaker, ubi kayu adalah salah satu produk pelancongan musim tengkujuh di Kelantan. Tapi yang sebelah sana dia tak faham. Alhamdulillah. Tapi jangan pukul saya selalu. Duk bantai saya selalu. Tak kena tu. Ya. Yang promote ubi kayu ni speaker. Ya, terima kasih speaker.